Wow, dengan cerita ada cadangan Malaysia nak melaksanakan apa yang dipanggil sebagai hybrid tax. Hybrid tax apa benda ni? Nak campurkan SST dengan GST ke? Pening lah macam ni. Apa kata kita ulas dalam video ni? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke dalam channel YouTube saya. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang yang selalu support konten-konten saya. Dan apa lagi guys, saya nak jemput korang untuk tekan butang subscribe tu dan juga tekan butang loceng supaya korang tidaklah miss apa jua video-video terbaru daripada saya. Baik, saya juga korang boleh follow dekat media sosial yang lain, contohnya dekat Facebook, TikTok, IG dan juga Threads. Korang pun boleh follow saya dekat situ dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang follow dan juga selalu support konten-konten saya. Baik, untuk video kali ini saya nak ulas sedikit lah tentang satu cadangan. Ini baru peringkat cadangan sahaja, proposal yang mungkin akan dipertimbangkan oleh kerajaan Malaysia untuk dilaksanakan lah, dan juga dilaporkan yang Perdana Menteri pun dia open terhadap cadangan ni, right? Iaitu mengenai hybrid tax. Hybrid tax ni dia adalah gabungan SST dan juga GST lah, yang mana akan ada elemen-elemen GST yang juga dimasukkan ke dalam SST. Jadi bila kita kata sahaja hybrid tax ni, adakah Malaysia akan menjadi negara pertama dekat dunia yang akan menggunakan sistem ni? Dan juga yang paling penting sekali, kalaulah kerajaan, let's say lah diorang betul-betul laksanakan harga ni, laksanakan cukai ni, adakah apa akan jadi kepada harga barangan dekat Malaysia ni? Okay. Baik, cadangan ini iaitu baru-baru ni lah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dia cakap yang kerajaan dia open untuk mengkaji satu sistem percukaian yang mana dia menggabungkan kekuatan antara SST dan juga GST. Jadi dekat mana dia cakap macam tu? Dia cakap dia dekat semasa dia hadir dekat sesi penutup libat urus belanjawan 2027 dekat Ministry of Finance Putrajaya pada 18 Ogos 2026, iaitu semalam lah. Okay. Cuma kita kena faham betul-betul lah bahawa ini adalah satu peringkat cadangan. Dia masih belum lagi serius dipertimbangkan sebagai satu official policy ataupun dasar rasmi lah. Jadi dia belum ada lagi rate cukai dia, belum ada lagi senarai barang, belum ada lagi tarikh pelaksanaan, belum ada lagi penerangan yang terinci tentang mekanisme cukai ni. Jadi apa yang saya faham lah daripada setakat ni lah, apa yang saya faham adalah SST ni dia masih lagi akan menjadi sistem tonjang percukaian utama negara kita lah. Cuma kalau kita tengok kerajaan ni, dia sebenarnya mungkin dia nak tengok sama ada tak beberapa elemen GST yang boleh diintegratedkan untuk membolehkan kutipan cukai berdasarkan SST ni untuk menjadi lebih cekap dan juga telus dan juga dia lebih progresif. Tapi kita kena faham lah bahawa kita nak argue macam-macam pun, kita nak cakap macam mana pun, kita tetap kena mengakui lah di antara SST ni dan juga GST. GST ni dia adalah sistem cukai yang lebih telus dan juga lebih efisien. Dia adalah sistem cukai yang lebih efisien. Tapi kalau kita tidak mengkaji, dan juga kita tidak melihat kesan cukai itu kepada golongan rakyat terutamanya bawahan, dia walaupun dia efisien macam mana pun, walaupun dia sistem cukai cekap macam mana pun, dia tidak semestinya sesuai untuk dilaksanakan. Saya tak cakap dia tak boleh dilaksanakan, tetapi dia mungkin bergantung kepada situasi-situasi tertentu dan juga keadaan-keadaan tertentu dekat negara tu. Tidak semestinya bila kita kata
sistem cukai GST itu dilaksanakan, dia boleh menjadi sesuai dekat semua negara dekat dunia ni. Sebab ada juga negara tak gunakan GST. Okey, walaupun kita boleh mengakulah, walaupun kita kena mengaku juga bahawa sistem cukai GST ni dia adalah sistem cukai yang paling cekap. Jadi, apa yang kita nampak dekat sini sebenarnya, ni bukanlah satu pengumuman yang mengatakan bahawa GST akan balik. Dia mungkin akan ada elemen-elemen GST itu dimasukkan lah ke dalam sistem cukai yang ada. Sekarang kita kena faham dulu guys, iaitu beza antara SST dan GST. Of course, kalau korang ada background cukai, korang, of course benda ni tak susah lah untuk korang. Tapi tak apalah, kita bercerita ni dan kita tak boleh nak andaikan semua orang faham pasal benda ni. Tapi let's talk about a bit about the difference between SST dan GST lah. Dalam sistem cukai GST, SST ni, okay, cukai jualan ataupun sales tax dikenakan dekat mana? Dia dikenakan dekat satu kali peringkat sahaja. Okay? Dia tidak dikenakan dekat multi level, dia dikenakan dekat satu peringkat. Okay, ini kita namakan sebagai sistem SST lah, iaitu dia dikenakan dekat mana? Dia dikenakan dekat peringkat pengilang. Okey, kilang akan kena cukai SST tu, ataupun apabila barang itu diimport bawa masuk, itu dia akan dikenakan SST sekali sahaja. Okey, dikenakan dekat sekali saja, satu level je. Okey, and then kita pergi kepada cukai perkhidmatan ataupun service tax. Untuk service tax, dia akan dikenakan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang tertentu. Dia bukan semua perkhidmatan ni dia kena service tax, tak. Hanya perkhidmatan-perkhidmatan yang tertentu sahaja. Cuma masalahnya, cukai yang telah dimasukkan ke dalam kos perniagaan tidak semestinya boleh dituntut balik. Okey? Dia tidak semestinya boleh dituntut balik. Dalam satu keadaan yang tertentu, cukai-cukai itu, bila dia tidak dapat dituntut, apa yang akan berlaku? Dia akan menjadi sebahagian daripada kos. Betul tak? Bila dia jadi sebahagian daripada kos, and then sama ada perniagaan hendak menyerap ataupun perniagaan akan pindahkan kos itu kepada harga untuk pengguna. Tapi normally business ni dia akan pindahkan lah kos tu kepada pengguna. Itu kita cerita pasal SST lah. Okay, now kita cerita pasal GST pula. GST ni pula, kalau kita perhatikan lah, dia dikenakan dekat mana tau? Dekat setiap peringkat rantaian bekalan tu. Setiap level supply chain tu, dia ada peringkat kan? And then setiap peringkat tu dikena. Ini termasuk siapa tau? Sama ada dia ni pengilang lah, dia kena. Sama ada ni pemborong, dia kena, ataupun dia ni retailer pun dia kena. Okey, dia akan dikenakan cukai GST ni lah dekat peringkat-peringkat ni. Tapi bezanya dekat sini, dia orang boleh claim back. Dia orang boleh claim kredit terhadap GST yang telah dibayar pada input perniagaan. Okey, jadi akhirnya jumlah net tax yang sepatutnya jumlah cukai, jumlah bersih cukai net sepatutnya yang ditanggung oleh pengguna terakhir. Sebab itu, kalau kita tengok GST ni dia lebih transparent. Jadi bila GST dilaksanakan, kerajaan ni dia boleh nampak in every transaction tu, okay, dia boleh nampak transaction dekat setiap peringkat tu. Sementara tu pula business, dia ada insentif untuk request invoice daripada supplier. Bila dia buat sistem macam ni. Okay, let's say contoh mudah lah. Kita bagi contoh simple lah. Katakanlah sebuah perniagaan tu, dia beli barang. Okay, dia beli barang katakanlah RM100. Kemudian dia bayar GST 5%. Ataupun dia bayar GST RM5. Okay. Kemudian, dia beli barang tu RM100. Dia jual barang tu dengan harga RM200.
Okey, dengan GST RM10. Apa yang perniagaan itu buat adalah, perniagaan itu dia tak perlu nak serahkan seluruh RM10 tu kepada kerajaan. Okey, sebab apa? Sebab RM5 tadi dah dibayar semasa dia beli input. Semasa dia beli RM100 tu, dia dah bayar RM5 GST. Jadi dia tak payah nak serahkan, dia tak payah nak bayar seluruh RM10 tu bila dia jual barang tu dengan harga RM200 tu kepada kerajaan, sebab RM5 tadi dah dibayar semasa dia beli input. Right. Jadi perniagaan ni, apa dia bayar? Dia bayar cuma baki RM5 sahaja, and then seluruh cukai yang dikutip ni akhirnya bersamaan dengan RM10, iaitu 5% daripada nilai akhir RM200 yang dia jual tadi. Okay. Dalam SST, mekanisme kredit input menyeluruh macam ni, dia tak berlaku, dia tak wujud. Of course, kalau kita cakap pasal pengecualian, of course ada pengecualian yang tertentu lah untuk manufacturers, untuk certain transaction. Tapi of course struktur dia tak akan sama dengan GST. Sebab itu antara elemen GST yang mungkin akan dimasukkan, okey, ini yang saya nampak lah. Okey, there is a possibility, mungkin sebab dia tak ada complete briefing lagi, tapi kita boleh buat satu expectation lah. Ni pandangan peribadi saya lah. Apa yang saya nampak adalah antara elemen GST yang mungkin akan dimasukkan ke dalam hybrid tax ni adalah kredit cukai input terpilih. Okey, kredit cukai untuk input-input yang terpilih lah. Rekod transaksi yang lebih komplit, penggunaan e-invoice dan juga sistem untuk menuntut balik bagi mengurangkan cukai-cukai yang bertindih. Ini adalah antara elemen-elemen yang mungkin akan diserapkan di dalam sistem hybrid tax ni ke dalam sistem SST yang sedia ada. Tapi of course saya nak tekankan dekat sini lah, semua ni masih lagi possibility. And kerajaan pun masih lagi tak jelaskan elemen GST yang mana yang akan dimasukkan ke dalam SST ni. This is only a possibility lah. Mungkin kredit input ni hanya akan dibagi kepada sektor tertentu, boleh jadi juga. Mungkin cukai akan kekal sempit macam SST, tapi semua transaksi yang terlibat ni kena direkodkan macam GST. Mungkin juga ada barang yang mana akan dikenakan zero rate. Barang biasa dikenakan pada kadar yang rendah, dan barang mewah mungkin akan dikenakan pada kadar yang lebih tinggi. Cuma persoalannya adalah, adakah Malaysia negara pertama yang buat macam ni dekat dunia? Mungkin kita tak boleh nak cakap macam gini lah. Sebab dia ada beberapa sebab. Reka bentuk sistem ni belum ada lagi dekat Malaysia. Okey, jadi kita tak boleh nak kata ni lah satu benda yang pertama sekali diwujudkan. Kalau benda tu dah ada, bolehlah kita cakap. Dan kedua pula, istilah hybrid tax ni bukan satu kategori rasmi lah yang dengan definisi seragam dekat seluruh dunia. Dan sebenarnya banyak negara, dia memang ada dah, dia integrate, dia gabungkan lah beberapa bentuk cukai, consumption tax. Cuma nama dan juga mekanisme dia mungkin berbeza lah. Okay, saya ada tengok contoh macam mana dekat Canada. Okay, Canada, kalau kita perhatikan, dia ada sistem GST federal, cukai GST persekutuan sebanyak berapa guys? Sebanyak 5%. And then dekat setengah wilayah tu, GST digabungkan dengan cukai wilayah. And then dia jadi apa bila digabungkan? Dia jadi apa yang dipanggil sebagai harmonized sales tax. Okay. Tapi dekat wilayah lain, GST persekutuan berjalan serentak dengan provincial sales tax yang berasingan. Dekat Manitoba contohnya,
pembelian tertentu boleh dikenakan GST 5% dan juga PST 7%. Jadi kalau kita tengok Canada ni, dia memang ada sistem, point saya dekat sini lah. Okay. Kanada ni kalau kita tengok, dia ada sistem campuran cukai. Okay, yang mana dia berasaskan kepada added value dan juga cukai jualan. Walaupun struktur dia berpunca daripada mana? Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan juga wilayah. Okay? Right. Dan lagi satu, apa yang saya nampak sini dekat India. India pun dia ada GST pada kebanyakan dia punya barang dan juga perkhidmatan lah. Tapi beberapa kategori, contohnya macam alkohol untuk diminum ni, masih lagi berada dekat luar GST. Jadi alkohol dia tak termasuk dalam sistem GST. Jadi idea untuk campurkan GST dengan cukai jualan yang terpilih ni bukanlah sesuatu yang dia tak pernah berlaku, dia dah pernah berlaku pun. Tapi kalaulah kata Malaysia dia nak buat satu model SST nasional yang menggunakan kredit input terhad, kadar berbeza dan juga perlindungan khusus untuk golongan miskin, reka bentuk ataupun desain tempat itu mungkin ada ciri-ciri yang tersendirilah. Kita hanya boleh menilai dia selepas kerajaan mungkin akan terbitkan kertas cadangan yang sebenar, and then kita boleh tengok lah. Cuma dekat sini, satu lagi perkara yang saya nak sentuh adalah kenapa tiba-tiba muncul idea untuk mengkaji hybrid tax ni? Kenapa kita mesti open to this hybrid tax, dan kenapa kerajaan nak kita lihat lah mungkin dia akan menuju ke arah hybrid tax ni? Dia ada beberapa sebab yang saya nampak lah. Okay? Yang pertama sekali, kita tak boleh nafikan lah sebenarnya kerajaan dia memerlukan hasil yang lebih stabil. Sebab kalau kita perhatikan lah nilai cukai kepada KDNK ni nisbah cukai kepada KDNK Malaysia dia sikit je guys, iaitu 13% pada 2024. 13% untuk satu tahun tu, ini adalah satu rate yang kita tengok dia sangat rendah lah kalau nak dibandingkan dengan negara lain. And then pada masa yang sama juga, kerajaan pun dia kena membiayai banyak benda. Contohnya macam kesihatan, pendidikan, pengangkutan, pertahanan. Lepas tu kerajaan pun nak bagi bantuan tunai dan sebagainya. Ini pun perlukan hasil. Okey, yang kedua pula, ada kemungkinan besar kenapa kerajaan melaksanakan benda ni adalah kerana mereka mungkin hendak mengurangkan ketirisan lah. Okey. Dengan sistem invoice dan juga kredit input yang macam mana dilaksanakan dalam GST, jadi setiap perniagaan ni dia ada reason untuk rekod dia punya purchase. Betul tak? Kalau supplier dia tak keluarkan invoice, jadi pembeli tak boleh nak tuntut kredit. Jadi ini akan menghasilkan jejak transaksi yang lebih komplit lah, lebih jelas, lebih nampak dan ini akan membolehkan kerajaan mengesan setiap jualan yang telah pun dilaporkan. Okey, yang ketiga pula, hybrid tax mungkin akan digunakan untuk kurangkan masalah cukai atas cukai. Tax on tax. Okey, kalau sebahagian cukai input itu boleh dituntut balik, kos tersembunyi dalam rantaian bekalan tu boleh kita kurangkan. Jadi secara teori ini boleh tolonglah sesetengah perniagaan ni untuk menurunkan kos secara teori. Tapi kita tak bolehlah nak ingat semua harga barang ni akan diturunkan. Okey, sebab di samping cukai, harga barang-barang ni pun ada faktor-faktor lain yang akan influence dia lah. Contohnya macam bahan mentah yang mungkin fluctuates, and then gaji,
Lepas tu cost logistics, and then ada exchange rates punya issues dan juga margin keuntungan lah. Kelebihan sistem ni adalah kerajaan mungkin akan dapat ketulusan GST. Walaupun dia laksanakan SST, tetapi dia dapat ketulusan GST tu. Tanpa dia kenakan satu cukai yang lebih broad base kepada rakyat lah. Untuk bisnes pula, kredit input tu, diorang boleh gunakan untuk kurangkan cukai yang terkumpul dalam kos diorang. And then bagi kerajaan, kutipan hasil ni boleh menjadi lebih konsisten dan juga susah untuk dielak. Jadi, kalau sistem ni boleh dicipta dengan baik, maka kerajaan mungkin boleh gunakan rate yang lebih rendah, tapi pada masa yang sama, diorang boleh kutip lebih hasil sebab pematuhan. Okey, pematuhan dan juga liputan cukai itu akan jadi lebih baik. Tapi guys, kita tak bolehlah nak cerita tentang benda-benda baik je pasal hybrid tax ni. Kita juga kena tengok dia punya kelemahan. Of course, dia akan ada satu kelemahan yang sangat besar lah. Okay? Sistem hybrid tax ni, pada saya lah, apa yang saya nampak lah, dia mungkin akan berisiko untuk menjadi lebih rumit lah. Lebih kompleks lah daripada SST dan GST. Dia akan menjadi lebih complicated daripada SST dan GST. Sebab bisnes ni, dia mungkin akan, dia kenalah untuk tentukan barang mana yang tertakluk kepada SST dan juga barang mana yang menggunakan mekanisme GST. Input mana yang boleh dituntut dan input mana yang tak boleh dituntut. Okay. Jadi lagi banyak kategori dan juga pengecualian ni, lagi banyaklah potensi yang saya nampak pertikaian klasifikasi akan berlaku. Okay, itu kelemahan yang pertama lah. Kelemahan yang kedua pula, apa yang saya nampak adalah kos pematuhan. Compliance cost. Bisnes-bisnes yang kecil ni, dia orang tak bolehlah menggunakan sistem account dan juga software yang sedia ada. Dia orang pun kena upgrade dia orang punya accounting system, okay, perisian, invoice, dan juga dia orang kena train pekerja. Train pekerja ni sebenarnya, kalau korang tanya saya lah, saya agak bingit sikit lah masa pelaksanaan GST itu dibatalkan lah pada, I think pada tahun berapa, 2018 selepas tu because you see pada masa GST itu dilaksanakan, pada masa tu saya masih dalam bekerja lah, okay? Saya masih bekerja, and kita sedarlah bahawa pada masa tu banyak syarikat-syarikat terutamanya lah SME yang mana mereka menghantar staff-staff mereka untuk pergi training. Itu sebenarnya melibatkan kos dan masa, okay? Kos, masa semua dan sebagainya lah. Tapi malangnya apabila GST dimansuhkan, apa jadi pada kos-kos tersebut? Kesian guys. Diorang dah belanja untuk training tapi wasted. Jadi ini adalah satu benda yang perubahan polisi yang pada saya lah pada masa tu agak menyedihkan lah. Okay? Dan sekali lagi, kalau kata kerajaan ubah sistem cukai ni, of course perniagaan-perniagaan ni akan, ataupun bisnes ni, diorang kena train diorang punya pekerja lah. Okay. And then kalau proses tuntutan ataupun claim tu lambat, okay, korang ingat tak pengalaman masa kita buat GST lepas, walaupun sistem cukai GST itu kita boleh katakan cekap, tapi kita ada masalah dulu di mana kita nak claim back lambat. Okay, bila kita claim back lambat, duit cash flow bisnes ni, terutamanya SME lah, dia orang akan sangkut. Okay, dia orang akan sangkut. Jadi dia orang tak boleh nak gunakan balik untuk working capital lah. Right, ni adalah satu benda yang sangat-sangat bahaya untuk kita punya SME. And then kelemahan ketiga pula, apa yang saya nampak dekat sini adalah risiko harga akan berlaku peningkatan semasa proses transition ni. Semasa proses transition akan ada risiko yang harga akan melonjak.
Okey. Ada bisnes yang betul-betul nak menghadapi kos tambahan. Okey. Tapi mungkin juga ada yang menggunakan peluang perubahan cukai itu untuk dijadikan sebagai alasan supaya diorang boleh charge harga yang lebih tinggi daripada keadaan yang sebenar. Ini kita panggil sebagai apa? Pencatutan. Ini kita panggil sebagai pencatutan. Dan kelemahan paling asas adalah cukai penggunaan consumption tax ni, dia tetap cenderung untuk bebankan golongan berpendapatan rendah sebab diorang sebenarnya adalah golongan yang banyak membelanjakan high ataupun larger portion of dia orang punya income untuk keperluan harian. Contohnya macam makanan lah. Jadi guys, pada pandangan saya, cadangan ataupun kajian ke atas hybrid tax ni dia boleh menjadi satu idea yang baik. Kalaulah dia betul-betul mengambil ketelusan ataupun transparansi GST, dia boleh kurangkan cukai bertindih dan dia juga mesti kena melindungi rakyat yang berpendapatan rendah. Tapi kalau dia ambil terlalu banyak pengecualian daripada SST dan terlalu banyak prosedur daripada GST, kita mungkin berakhir dengan satu sistem yang mana dia akan jadi lebih kompleks daripada dua-dua ni, sama ada SST ataupun GST. Jadi sebelum kita sokong ataupun sebelum kita tolak, kerajaan kena jawab beberapa perkara ni lah. Nombor satu, berapa dia punya rate, barang apa yang akan dikenakan, siapa yang boleh tuntut kredit input ni, and then berapa cepat bayaran balik tu akan dibuat, refund tu akan dibuat, dan berapa banyak hasil tambahan yang kerajaan jangka akan kutip. Jadi buat masa ni, hybrid tax bukan GST yang dah pun diumumkan untuk balik, dan bukan juga sistem pertama yang wujud dekat dunia ni. Ini hanyalah masih sebuah konsep. Sama ada dia jadi pembaharuan yang lagi adil kepada rakyat Malaysia ataupun perniagaan, ataupun sekadar GST versi yang lebih rumit, semuanya bergantung kepada bentuk ataupun design yang kerajaan akan bentangkan kemudian nanti kalau dia dibentangkan. Okey guys, untuk itu setakat ini sahajalah ulasan saya untuk hybrid tax ni. Semoga at least korang dapat something, dan bagi korang yang masih lagi belum tekan butang subscribe tu, saya harap korang dapat tekan butang subscribe dan juga follow saya dekat platform social media yang lain. Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.